Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi dalam minggu ni. InsyaAllah minggu lepas kita postpone kan, tak buat. So kita kembali pada minggu ni lah untuk sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepada Allah. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan teruknya amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahawa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni atuk kita lah, Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa, nenek kita, dari dirinya, dan dari keduanya Allah perkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, yakni Al-Quran, dan sebab baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita lah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, dan setiap yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Hadis yang saya baca dalam dua muka surat pertama ni adalah dinamakan Kutubatul Hajjah. Hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah, Imam Abu Daud. Dan seperti mana minggu-minggu yang lepas, kita mungkin ambil satu, kita ambil yang inilah, cakap benar dulu kan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. So nak fokus ke sini lah. Kita nak beri saranan untuk diri saya dan rakan-rakan yang lain lah, supaya dengan khutbah hajah yang Nabi baca ketika Nabi memulakan majlis, yang ulang-ulang baca ni, kita ambil iktibar yang banyak kan. Kita nak supaya kita bercakap benar. Bercakap benar ni seperti mana, maybe saya buat contoh lah, saya ada dengan satu tazkirah, maybe saya dah sebut sebelum ni, tentang perkataan seorang ustaz tu, dia sebut tentang kita kena jujur dengan Allah. Kena relate dalam konteks tu lah. Jujur kepada Allah ni, dalam beribadat kita kena jujur kepada Allah. Contoh dalam, kita tak buat benda bid'ah kan. Kita buat maksud dia dalam menuju kepada ibadah tu, semua perbuatan kita ke arah tu menjurus kepada benda yang baik lah. Maknanya perangai yang baik. Macam contoh hari Jumaat kan, kita pagi merata, which is tak baik, tapi nak buat ibadat, kita kena jujur kepada Allah. Contohnya nak, kita kata apa, niat tak menghalalkan cara kan. So kita nak sesuatu, dari sudut niat tu baik, tapi cara pun kena betul. So daripada ilmu ni boleh kita nilai, dan kita nak kena muhasabah diri kita kan. Contoh kita nak buat kebaikan, tapi dalam perjalanan buat kebaikan tu, banyak mana orang yang kita telah sakiti, ataupun banyak mana ibadah yang kita buat secara bid'ah. Contoh begitulah. So kembali kepada ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dari konteks kita kena jujur kepada Allah. Dengan ibadat-ibadat yang kita nak buat ni, mesti kita jujur kepada Allah. Sebab Allah lah yang
yang nak bagi nak bagi habuan ataupun nak bagi pahala kepada kita, bukan orang lain. Jangan pula kita buat amalan ibadat kita sakiti orang, tak mau gitu. So kita ambil iktibar daripada mukadimah pertama yang saya baca ni, insyaAllah. Okay, format tazkirah, saya nak masuk dalam bab menuju kebijaksanaan je, bab kematian je. Dan kita akan sambung minggu ni dalam, sebab dah masuk bulan Zulhijjah ni kan, bulan haji. Kita cerita tentang bulan Zulhijjah lah, macam tu. Kita cerita tentang kematian. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah pemutus kelazatan, yakni ingat kematian. Hadis ni hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah, Imam Ahmad lah. Hadis ni hasan, sahih menurut Syekh Albani. So dengan bacanya hadis ni, kita nak ingatkan diri kita tentang mati. Sebab mati ni dia turn off lah kehidupan kan. Kita duduk seronok-seronok, cubalah kita duduk mengamal sembang, kita cerita tentang kematian. Ataupun orang tu yang selalu cerita tentang akhirat kematian, tak ramai kawan duduk dengan dia. Tak ramai kawan duduk dengan dia. Macam tu. Sebab pemutus kelazatan, sebab kematian ni, cerita tentang kematian ni, dia pemutus kelazatan. Tapi kehidupan yang infinity adalah selepas mati. Kehidupan infinity adalah selepas mati. Dunia ni adalah tempat yang Allah bagi ujian untuk kita menabunglah untuk selepas mati. Cuma keadaan tu tak seronok di dunia ni, sebab dunia ni penuh dengan permainan lah. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi cerita tentang dunia ni lebih teruk, lebih buruk daripada bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing tu lebih teruk daripada dunia ni. Dunia ni lebih teruk daripada tu. Tak ada harga langsung, orang tak nak pun. Tapi kita hidup di dunia kan. So kita faham lah maksud dia, tanpa menipu diri sendiri dan juga jujur kepada Allah Ta'ala. Kita tahu di mana kita letak, di mana nilai dunia kita letak. Walaupun lafaz mulut sebut, tapi perbuatan kita bagaimana, begitu. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu mukmin manakah yang paling cerdas, yang paling cerdik? Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak ingat mati. Jadi kita nak ada 2 minggu tak buat ingat, kita nak ingat mati ni. Kita nak ingat mati. Kita tengok kan kematian ada new van daripada FRU meninggal ramai kan. Tu kematian yang patut kita ingat, kita ambil iktibar lah untuk diri kita. Dan pergi ke kubur tu sebenarnya untuk kita ingat mati, bukannya untuk kita mengangkat orang dalam kubur jalan menuju syirik. Tak begitu, kita nak ingat mati. Dan yang paling baik, banyak persiapkan diri untuk alam berikutnya. Ini cara yang paling sahih, cara yang paling betul, cara yang paling benar kan. Apa guna kita duk beribadat sepanjang tahun ni kan, tiba-tiba masuk akhirat lah bid'ah rupanya amalan kita tu. Tak ada pahala kan. So kebijaksanaan ni adalah dari konteks ingat mati, kita buat benda yang paling sahih, paling betul kan. Walaupun ramai orang akan menentang kita lah kalau kita bersuara tentang ni, tapi begitu keadaan dia. Sebab kalau kita tengok dari sudut sejarah pun, Nabi begitu dakwah dia, orang akan menentang sehingga ada kuasa, barulah orang akan tunduk, begitu lah. Itulah mereka yang paling cerdik. Hadis ni riwayat Ibn Majah, hadis ni hadis hasan daripada Syekh Albani. So hari ni kita nak ingat mati. Banyak kali ingat kematian kan, tengok dalam Facebook kalau kita scroll tu, ataupun WhatsApp orang datang, ataupun kan banyak mesej kematian, mak meninggal, ayah meninggal dalam communication kita kan. So hari ni kita banyak ingat mati, jadikanlah kematian tu satu pengajaran ataupun satu guru kepada kita. Dan biarlah hati kita ni lembut, malam-malam tersedar dari tidur ingat mati. Allah, kalau mati bagaimana mak saya? Allah, kalau mati bagaimana anak saya kan? Kalau mati bagaimana isteri saya, bagaimana suami saya? Allah, sedihnya kan. Jadi kita bila ingat mati tu, hati kita akan dikabentuk satu perangai ataupun akhlak yang berlainan lah. Sebab orang yang melihat kepada kematian, akhlaknya berbeza. Orang yang melihat ataupun fokus kepada kematian, bukan dia fokus kematian, dia jadi down, dia jadi depressed, bukan begitu. Dia bersiap untuk kematian ni, apa yang Nabi sebutkan. Dia persiapkan diri. Banyak amalan dia. Jumpa orang, dia buat benda baik. Dengan jiran, dia buat benda baik. Dengan macam-macam dia buat. Jadi orang pelik. Bagi duit kat orang tu, orang jadi pelik. Sebab apa? Kepada dia, itu adalah simpanan dia untuk selepas mati. Pada orang lain, dia kata apa orang ni pelik. Jadi itulah saya kata, maksud dia, orang yang menuju kematian ni, persiapkan diri ni, perangai dia jadi pelik dalam konteks kebaikan bagi dia. So perjalanan kita masih panjang. Kita berada di alam dunia lagi. Kita ada
maybe ada rakan-rakan yang pregnant ataupun saudara-saudara ataupun adik yang pregnant kan. Kita dah lepas alam tu, kita dalam alam dunia dan kita pun dah tak muda lagi. Yang muda pun meninggal, yang tua pun meninggal. Dan kita senang menuju takdir kita lah ke sini. So sementara masa masih ada, perjalanan yang sangat panjang ni, kita cuba banyakkanlah beribadat ataupun banyakkanlah buat mengingati kematian dan berbekal macam tu. So simpanan kita sebenarnya, apa yang kita dapat gaji hari ni, apa yang kita spend untuk orang lain kan, ataupun untuk diri sendiri pun sama, tapi kepada kebaikan kan. Dan juga saranan hari ni nak cerita tentang sedekah lah. Kalau boleh banyak sedekah, janganlah kita terikat dengan duit kan. Kalau lah kita banyakkan, Nabi kata sedekah tu boleh memandangkan api dalam kubur kan. Macam tu, kalau boleh kita naklah perbanyakkan sedekah dan jangan kedekutlah dengan sedekah tu. Dan Nabi juga beritahu tentang rezeki ni tak akan kurang bila bersedekah. Okey, kita pergi kepada topik, insya-Allah topik yang hari ini kita akan cerita tentang bulan Zulhijjah, insya-Allah. Kita masuk kepada topik yang kedua. Pada minggu ni kita nak cerita tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Seperti mana kita tahu, kita sedang berada dalam bulan Zulhijjah. Kalau tengok pada gambar yang pertama ni, saya baca dulu hadis dia kan. Dan nanti kita akan ulang-ulanglah hadis ni dalam sesi kali inilah, insya-Allah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba dari neraka selain daripada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim 1348. So antara manfaat ataupun kelebihan terbesar dalam bulan Zulhijjah ni adalah Allah membebaskan ramai Muslim yang berada di Arafah lah, yang buat haji lah, yang ada kelapangan ataupun yang ada rezeki untuk buat haji. Pada hari itu Allah bebaskan ramai orang daripada neraka. So ini antara benda yang sangat besar lah dalam agama kita. Dan kita sebagai seorang Muslim ni, kita nak ada keinginan untuk pergi haji lah. Dan kita, kalau mana-mana rakan-rakan yang belum lagi register tabung haji tu, minta register dalam tabung haji ataupun simpan duit banyak. Simpan duit banyak, ada sekarang ada package kan. Kalau ada peluang walaupun mahal, insya-Allah ada duit, cubalah sebab ada satu kelebihan yang sangat besar. Dan regardless lah dari sudut rezeki terpilih ataupun dari sudut rezeki duit yang ada tu, insya-Allah dua-dua tu adalah cara kaedah matlamat untuk kita pergi menunaikan haji. Sebab kalau tengok hadis ni, Rasulullah SAW bersabda, tak ada hari ni mana Allah paling banyak bebaskan hamba dari neraka. So kita naklah berada dalam kategori orang-orang yang terpilih di Arafah nanti, insya-Allah. Sebab tu bulan Zulhijjah ni adalah bulan yang sangat agung lah kepada orang Islam. Ada beberapa slide ni. So kita nak pergi kepada keutamaan bulan Zulhijjah. Kita akan baca summary dulu dan juga saya ada bawa hadis-hadis yang sahih. Dan kita nak nanti ada table lah yang saya nak tunjuk, yang mana reference kita adalah kepada yang sahih, insya-Allah. Pertama, salah satu daripada 4 bulan haram. 4 bulan haram ni adalah pada hadis ni. Ini summary je. Bulan haram tu ada 4 bulan, terdiri daripada 4 bulan mulia dalam Islam. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Diharamkan peperangan. Kalau ikut dalam ni, Allah haramkan peperangan dalam bulan-bulan 4 ni. Bulan Zulhijjah, Zulkaidah, Muharram dan Rajab. Dan kezaliman padanya tak boleh. Jangan berbuat zalim lah. Kita kena adil dalam kehidupan kita. Tapi tak nak buat zalim, tak buat zalim, macam mana kan? Kita pun tak tahu sangat tentang adil ataupun zalim ni lah. Kita sepanjang tahun kita cuma berinteraksi dengan apa yang depan mata kita je kan. Sebab ilmu yang ada ni kita tak improvekan lah. InsyaAllah dalam tazkirahan kita cubalah untuk dapat memahami tentang agama ni, supaya kita dapat tahu kan, daripada kita sembrononya setahun kita buat je apa kita nak buat, asal ada ujian baru kita react, tapi tak tahu bagaimana nak react atas ujian tu kan. Dan kita tahu dalam 4 bulan yang mulia ni diharamkan peperangan dan juga kezaliman kan. Kita lah ada tiba-tiba ujian nak marah kan, contohlah. So 4 bulan ni bila kita faham tentang agama, memang larangan keras tu, dan kita akan mellow down lah, kita tone down sikit lah kan, ataupun kita memahami agama dan kita berakhlak secara apa yang Nabi nak.
Nombor 2, amalan baik digandakan pahalanya, dosa dilipat gandakan akibatnya. So kena ingatlah 4 bulan ni amalan baik ni berganda pahala dia. So kita nak buat banyak amal soleh pada bulan-bulan 4 ni, dan juga dosa ni dilipat ganda, kena ingatlah. Disyariatkan untuk memulakan bulan ini dengan takwa dan amal soleh. So sepanjang tahun memang perlu kita takwa dan soleh, cuma dengan adanya satu macam stage gate kan, baru kita aware lah, kita rasa ada bulan-bulan yang 4 ni yang kita nak kena berhati-hati sikit kan, untuk stop perangai kita lah, untuk cari yang lebih baik. Dalil Al-Quran daripada salah satu 4 bulan haram ni, dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12, di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan itu. So 4 bulan termasuk yang disebut ke atas ni lah, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Poin nombor 2, bulan Zulhijjah ni, utama bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah akan datang ni lah. 10 hari pertama Zulhijjah, hari yang paling utama dalam Islam. Hari-hari yang tiada amal soleh paling dicintai oleh Allah, melainkan pada hari-hari ini, 10 Zulhijjah, hadis riwayat Bukhari. So kena ingatlah 10 hari pertama ni, yang siang bulan Zulhijjah, yang malam bulan Ramadan kan, 10 malam takhir. So 10 malam pertama ni, 10 hari pertama ni, kita nak mengingatkan kita lah. Sebab tu ada tazkirah ni kan, kita nak ingatkan kita supaya kita beramal soleh banyak. Mana-mana perangai yang kita rasa nak perlu dibuang, kita buang lah. Sebab dia bagi satu macam kesedaran kepada kita lah. Kita tahu tentang apa yang agama nak, dan kita cuba buat lah pada 10 hari pertama. Dan biarlah berbeza dengan hari-hari yang lain lah, insyaAllah kan. Dalam ni, yang 10 hari pertama ni, saya ada buat slide belakang ni. Nak relatekan juga hari-hari utama dalam Islam. Sebab kita dalam topik 10 hari pertama Zulhijjah ni adalah hari-hari yang kebesaran Islam kan. So saya expand sikit lah supaya kita dapat ilmu daripada dalil-dalil yang sahih, insyaAllah. Pertama, 10 hari pertama Zulhijjah yang sedang kita bincang ni lah, hari-hari terbaik dalam tahun secara keseluruhan. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah, melainkan pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari, nombor 969. Termasuknya dalam tu ni, nanti akan ada table lah, saya dah buat table ni. Kan banyak ni kan, kita nak nampak apa amal-amalan yang banyak, apa ataupun event-event yang berlaku pada bulan Zulhijjah. Jadi kita prepare lah dari sudut mental dan juga fizikal kita lah untuk bulan Zulhijjah ni. Sebab bulan yang besar dalam agama, kita sebagai seorang Muslim patutnya meraihkan benda ni kan, daripada kita yelah bulan ni pun sama, bulan lepas pun sama kan, tak ada apa lah hidup kita ni kecuali hari raya tu, hari raya haji je. Kita tak nak begitu, kita nak memahami agama dan kita nak pergi kepada apa yang Nabi buat lah, daripada sumber yang sahih, so that kita boleh manifestasikan cinta kita kepada Nabi melalui perbuatan kita kan, dengan faham ni. So termasuk 10 hari pertama ni Zulhijjah ni, hari Arafah. 9 Zulhijjah ni hari Arafah. Ni Nabi katakan haji adalah Arafah. Ini hadis yang saya baca pertama tadi tu, tentang pengampunan Allah keluarkan orang daripada neraka kan. Paling banyak Allah keluarkan orang daripada neraka. Cuma hari pengampunan ni ada untuk orang yang tidak pergi haji. Dia ada hadis lain yang Nabi sebut tentang siapa yang puasa pada hari tu. Siapa yang puasa pada hari tu, pengampunan dosa 2 tahun. Besar kan? Besar dia punya manfaat dia ataupun kebaikan dia. Nombor 2, hari nahar, hari raya lah. 10 Zulhijjah, Aidil Adha, hari berkorban yang paling disukai oleh Allah. Ni hadis riwayat Tirmizi. Cuma yang hari ni saya ada slide yang khas untuk untuk jadikan pemangkin untuk lelaki lah, ketua keluarga, untuk berkorban. Korban sembelihan ni lah. Buatlah korban, sebab syariat ni nak sangat kita berkorban. Dan Nabi tak pernah tak korban dalam hidup dia. Sembelih kambing ke apa kan. Kita nak supaya kita menjiwai lah datangnya hari raya Aidil Adha ni kan. Kita tahu kita akan berkorban. Biarlah letak dalam mindset minda kita, benda ni kita kena buat setiap tahun. Nombor 3, hari Tashrik. Ini hari makan, minum dan zikir. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Nanti kita akan baca hadis ni. Nombor 2, malam terakhir bulan Ramadan. Tadi kita cerita tentang hari yang paling terunggur dalam agama adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lepas tu pada malam pula adalah malam bulan Ramadan. Malam-malam terbaik dalam tahun secara keseluruhan. Carilah. Ni hadis yang selalu kita baca, dan hadis ni memang kita akan baca selalu kan. Dan bulan Ramadan tu bila kita berpuasa, memang kita carilah 10 malam terakhir. Kita tahulah sudut teori, tapi selalunya 10 malam terakhir ni cari barang lah, jarang, ujiannya banyak kan. Tapi kita minta kepada Allah Ta'ala supaya insyaAllah lah kita cuba, dah tahu ni kita cubalah buat terbaik
Dan kita tahu kan 10 hari terbaik bila, 10 malam terbaik bila, dan kita cubalah strategi bagaimana kita nak uruskan urusan kita lah, benda-benda nak shopping ke apa tu. Tapi maknanya malam tu kita cuba fokuskan kepada cari Lailatul Qadar. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil daripada 10 malam takhir, ni takhir Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya ni ayat Quran kan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Yang ini termasuk, inilah hadis kan, Nabi kata 1000 bulan. 1000 bulan ni bersamaan dengan 83 tahun ibadah pada malam tu kan. Tapi sebenarnya semua orang akan lalui. Semua orang akan lalui. Sama juga dengan 10 hari bulan Zulhijjah ni, semua orang akan lalui kecuali dia meninggal lah. Dan bila 10 orang akan lalui, semua orang akan lalui, kita buatlah amalan-amalan kepada siapa yang dah biasa beramal soleh, maka satu kebaikan banyak kepada dia. Kan, kepada orang yang banyak buat maksiat, cubalah kurangkan maksiat tu kan. Hari ni kita dah tahu, kita cuba untuk ubah insya-Allah. Hari Jumaat, ni dalam hadis kan Nabi kata sebaik-baik hari di mana matahari terbit adalah hari Jumaat. Dan hari Jumaat ni juga penciptaan Nabi Adam hari ni lah hari Jumaat. Sesi ni kita buat hari Jumaat kan. Allah ciptakan Nabi Adam pada hari Jumaat. Hari kiamat akan berlaku pada hari Jumaat. Doa mustajab ada waktu asar dan maghrib kan. Selalu kita tengok ada hadis yang orang sebarkan, asar dan maghrib tu ada waktu di mana doa tu mustajab. So kita tahulah hari Jumaat waktu asar dan maghrib tu antaranya kita banyak berdoa. Disyaratkan solat Jumaat dan baca surah Al-Kahfi lah untuk hari Jumaat ni. Hari Jumaat ni adalah hari ketiga yang hari-hari yang terbaik dalam Islam lah, yang Allah dan juga Rasulullah SAW akui yang hari ni hari yang terbaik. Nombor 4, hari Arafah ni termasuk dalam hari dalam 10 hari pertama Zulhijjah tu. Hari agung dalam Islam. Tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan hamba dari neraka selain Arafah. Di riwayat Muslim. Maksud dia ni untuk jemaah haji lah. Yang untuk jemaah haji, spesifik untuk jemaah haji. Digalakkan puasa untuk buka jemaah haji. Ini yang tadi kita baca tentang 2 tahun puasa. 2 tahun Allah ampunkan dosa orang tu. Kalau yang bukan jemaah haji. Untuk jemaah haji spesifik dia Allah akan bebaskan, katalah Malaysia punya jemaah ada 30,000 orang kan contoh. Most probably Allah ampun maybe 80%. Katalah orang tu memang dia takdirkan dengan amalan itu dia duduk ke arah neraka kan, tapi pada hari itu Allah bebaskan dia daripada neraka. Tapi kena sebab tu ada haji mabrur semua tu kan, kena banyak berubah lah dalam hidup selepas haji tu kan. Yang buat maksiat berhentilah, maksud dia macam pengisar rokok nak kena berhenti, sebab benda tu benda yang terang-terangan berlaku, dan dosa tu benda yang kita nampak di sekeliling kita, sehingga orang lain jadi tak ada rasa dosa dah perbuatan tu. Orang lain dah macam orang lain redha dah perbuatan maksiat tu, which is tak boleh. Kena ada satu kepahaman kepada agama lah. Doa paling mustajab sebaik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nombor 5, hari Nahar. Ini hari raya itulah 10 Zulhijjah, hari Adha. Hari ini hari yang kita nak korban lah. Hari paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar. Hadis riwayat Abu Daud ni hadis sahih. So ada 5 hari keutamaan dalam Islam. Saya nak relatekan dengan poin yang kedua ni. Poin ketiga, ibadah yang digalakkan, puasa sunat. Nanti dalam table nanti kita akan huraikan lebih detail lah. Yang ni sebagai mukadimah untuk topik ni. Puasa sunat terutama 9 Zulhijjah pada hari Arafah tu kan, yang 2 tahun tu kan. Nombor 2, zikir dan takbir. Kita akan relatekan dengan hadis yang sahih nanti. Yang buat banyak amal-amal soleh pada hari itu kan. Siapa yang sedang hafal Quran, cuba hafal Quran pada hari itu, termasuk dalam zikir. Kita ulang-ulang ayat Allah kan Nabi kata satu perkataan, satu huruf daripada Al-Quran tu dapat 10 kebaikan, dapat 10 pahala kan. Kalau kita baca zikir, kita ulang-ulang katalah setengah jam, sejam, berapa banyak pahala kita dapat pada hari terbaik dalam bulan Zulhijjah tu kan. Korban, yang ini nak sarankan kepada lelaki-lelaki lah, ketua keluarga, cubalah kalau tak tahun ni, tahun depan buat. Mesti ada keazaman untuk berkorban. Sembelih lembu bagilah. Sebaik-baiknya ikut sunnah yang sahih lah. Baik-baiknya kita buat. Biar pergi ke tempat korban lah buat. Kalau tak boleh, buatlah online semua tu. Itu yang daripada tak buat langsung. Kena start buat. Ada orang dia tak biasa, tapi kita cuba membiasakan diri, sebab kita nak duduk di kalangan apa yang disarankan oleh Nabi.
kita nak berada di kalangan apa yang disarankan oleh Nabi kan. Cubalah simpan duit kan sikit-sikit kan. Katalah sekarang ni berapa harga korban RM800 contoh. Kau sikit-sikit lah, sekarang ni bulan 5 kan. Kalau daripada bulan Januari tu kita start simpan-simpan sikit lah. Haji bagi yang mampu, yang ni bagi yang mampu ni kadang-kadang bukan kemampuan tu dalam kita, dia pergi kepada kerajaan lah, ketemu haji kan, tengok kalau mampu pergi. Yang mampu insya-Allah, yang ada duit lah, yang ada duit insya-Allah dia boleh dapatkan apa ni, yang package tu dia boleh kadang-kadang dia boleh dapatkan slot lah. Cuma kemampuan tu berlaku begitu. Dan memang Allah takdirkan begitu dan kita gunalah. Kalau lah ada duit dan pergi macam tu. Okey, itu dalam keutamaan bulan Zulhijjah dalam muka surat pertama. Kita pergi kepada, yang ni kita dah go through tadi kan, kita pergi kepada checkpoint pertama untuk ringkasan ilmu yang kita dah baca tadi. Sebab apa saya buat checkpoint ni? Sebab banyak sangat poin-poin dalam ni, kita nak buat summary sikit lah supaya kita faham. Pertama, bulan Zulhijjah ni adalah bulan yang agung. Sebab daripada pengalaman saya pun duduk, bila kita kerja kan, kesibukan kita ni, bulan Zulhijjah ni kita tahu yang mana orang pergi haji, yang mana yang puasa lah. Dan hari raya tu je. Yang korban ni kadang-kadang buat, kadang-kadang tak kan. So hari ni kita nak, orang kata, kita nak raikan balik, kita ataupun nak refresh balik ilmu kita tentang bulan Zulhijjah ni. Sebab bulan Zulhijjah ni, kalau tengok sini kan, dia termasuk 4 bulan yang haram, yang agama, yang Allah angkat bulan ni adalah bulan yang penting dalam Islam. Bila lah Allah angkat bulan penting dalam Islam, maknanya orang Islam kena akui benda tu besar lah. So kita kena raikan benda ni kan. Nombor 2, 10 hari pertama bulan Zulhijjah ni adalah hari terbaik dalam setahun. Ini hadis riwayat Bukhari 969 kan, untuk amal soleh. Jadi 10 hari pertama ni kita buatlah amal soleh yang sebanyak mungkin lah. Pergi kerja, zikir ke apa, buatlah, baca Quran, jangan ganggu orang, tolong sahabat-sahabat, belanja orang makan, benda-benda yang amal soleh. Biar nampaklah kebaikan tu berbeza daripada bulan-bulan yang lain. Nombor 2, hari Arafah 9 Zulhijjah adalah hari paling agung. Allah paling banyak bebaskan hamba dari neraka. Ini summary kita nak daripada apa yang saya sebut tadi. So yang ni khas kepada orang yang pergi haji, dan kita yang belum pergi haji ni, kita doa banyak-banyak lah supaya kita dapat rezeki untuk pergi haji. Yang belum lagi register dengan tamu haji, cepat-cepat register. Walaupun bila kita register tu 100 tahun baru ada slot kan, tak apalah, kita dah ada, niat tu dah ada. Dan insya-Allah kalau Allah rezeki kita duit, contohlah kan, kita boleh pergi kan, ambil package ke apa, ataupun mana tahu kita buat rayuan dapat insya-Allah. Ataupun ni lah, mak kita nak pergi, kita dapat rayuan atas orang lain kan, rezeki juga kepada kita. Puasa hari Arafah ni yang bukan yang bukan haji lah, diampunkan dosa 2 tahun. Besar. Diampun dosa. Dan dosa ni ada dosa kecil lah. Dosa besar kita kena bertaubat. Hari raya, hari nahar ni 10 Zulhijjah adalah hari paling baik untuk korban. Korban adalah amalan dicatat Allah pada hari itu. Ni hadis sahih ni daripada riwayat Imam Tirmizi. So kita saya nak sarankanlah untuk berkorban. Cuma saya ada slide yang khas lah untuk ni. Untuk hari korban untuk raya korban, nak bagi motivasi banyak sikit supaya biar jadi budaya kita, anak-anak kita tengok kita kan, bapak buat tiap tahun korban, anak-anak pun akan ikut. Siapalah orang yang pertama yang menjadi idola ataupun contoh kepada anak kita adalah kita lah kan. Kalau kita buat benda baik, anak kita akan dapat. Saya teringat sebelum pergi yang nombor 4, saya tengok ada seorang ustaz tu, dalam YouTube saya tengok dia cerita. Ada orang ni, dia tanya soalan, dia kata dia nak sedekah Fatihah kepada Nabi SAW kan. Ustaz tu gelak, dia kata dia gelak. Kenapa nak sedekah Fatihah kepada Nabi? Agama Islam tu daripada Nabi lah. Setiap kebaikan yang kita buat tu sebenarnya adalah daripada Nabi, dan pahala tu pergi kepada Nabi. Kan, sebab Allah dah takdirkan Nabi yang bawa agama Islam. Relationship kita, nak relatekan dengan keadaan kita hari ni, kita sebagai ayah kan, kita buat benda yang baik, anak-anak nampak kan, anak-anak nampak kita buat korban, insya-Allah kebaikan dia buat tu dapatkan kita juga. Dan memang begitu pun sebenarnya dalam agama, sebab dalam hadis yang lain Nabi cerita amal soleh yang kita buat ni secara tak langsung, anak kita ikut tu, kita akan dapat pahala. Dan itulah bekal kepada kita jugalah. So saya nak sarankan nombor 3 ni, walaupun ada slide lain, cubalah carilah mana-mana online ataupun dekat kampung atau dekat taman yang sekarang ni masih lagi terbuka kan untuk korban. Kalau tak boleh dan lembu dah penuh, cuba cari online lah, cuba buat. Begitu mak ayah kita yang tak biasa, dan cakap elok-elok, begitulah yang tak biasa, abang-abang kita, adik-adik kita, rakan-rakan kita lah, cuba yang mana ketua keluarga tu cuba untuk korban
Namun pada hari tasyrik ni, hari ialah zikir, makan dan minum, yang ni tak boleh puasa lah, digalakkan bertakbir. Nah, hari ni adalah antara hari kebesaran Islam kan. Nombor 5, hari-hari utama dalam Islam selain Zulhijjah ni yang kita cerita yang ada pada awal tadi. 10 malam takhir Ramadan, ini yang malam 10 malam takhir Ramadan adalah antara hari yang terbesar dalam agama kita. 10 pada siang adalah pada 10 pertama Zulhijjah, 10 malam adalah pada 10 malam takhir Ramadan. Kena ingat tu lah, supaya kita tahulah kan, dalam agama kita kalau orang tanya hari yang terbaik dalam agama 10 hari siang bulan Zulhijjah. Hari yang malam terbaik dalam agama kita adalah 10 malam bulan Ramadan. Kita berjawab lah. Last sekali hari Jumaat. Hari Jumaat yang ni kita lalui macam hari ni jugalah. Kita lalui pada setiap minggu. Begitu. Okey. Ni checkpoint dia. Bukan checkpoint lah. Ini adalah table yang saya dah buat ni untuk daripada 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah ni. Gunalah table ni, ambil screenshot ke apa nanti untuk kita buat amalan-amalan soleh lah, untuk kita buat reference lah. Tengok pada tarikh ni kan. Tapi ni waktu Malaysia, tarikh Malaysia, dalam kalender Malaysia. Sebab Saudi dia lain sikit, saya ingat dia lain sikit. Tarikh hijrah 1 Zulhijjah 29 Mei, hari Khamis, minggu depan kan, 9 Mei. Amal soleh ni dalam hadis 969. So masuk 1 Zulhijjah ni, Nabi sebut tentang amal soleh. Hadis ni adalah ni hari 10 pertama hari Zulhijjah ni hadis ni dalil dia lah. Tidak ada hari-hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah berbanding yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad fi sabilillah? Rasulullah SAW menjawab, ya, walaupun jihad fi sabilillah, kecuali seorang yang keluar berjihad dengan dirinya dan hartanya lalu tidak kembali. Hadis riwayat Bukhari. Mana yang besar lah, mana hari yang tertinggi, hari kemuncak, siang yang kemuncak agama kita adalah pada 10 hari pertama Zulhijjah. Ini adalah dalilnya lah, dan kita beriman kepada Nabi. Kalau kita baca hadis ni, kita mesti rasa macam besar pahala ni nak buat lah. Sepatutnya begitulah kan. Nombor 2, larangan potong rambut kuku bagi yang korban. So ingatlah yang nak korban nanti 1 Zulhijjah nanti dia tak boleh potong kuku. Ni dia, hukum ni memang larangan yang mendekati kepada haram lah, tapi dia tak haram. Kita baca hadis dia, hadis riwayat Muslim ni. Apabila masuk 10 Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin menyembelih berkorban, maka janganlah dia memotong kuku atau rambutnya sedikit pun hingga dia sembelih. Ini adalah ta'abudilah, ini adalah kaedah ataupun peraturan yang Nabi bagi tahu kita. So kita ikutlah. Kalau orang tanya apa manfaat dia, apa kelebihannya, tak tahulah saya. Tak tahulah. Sebab Nabi suruh kita ikut. Kita beriman dengan Allah dan Rasul, dan kita percaya apa yang perkara gaib, apa yang Nabi sebut kan, benda-benda macam ni kita ambil sebulat-bulatnya lah, apalagi dia adalah daripada hadis yang sahih. 2 Zulhijjah pada hari 30 Mei ni, hari Jumaat, amal soleh, buat amal soleh. Kita tengok hadis dia. Sama je hadis dia yang 99 ni kan. So dia merangkumi 10 hari pertama ni. So amal soleh ni banyak lah kan. Kita tiba-tiba hantar hadiah kat mak kita. Masuk dalam Shopee kan, Shopee letak kurma kan, banyak hantar, tiba mak dapat package, happy dia kan, dapat tudung, Allah sukanya dia kan. So buatlah benda-benda yang amal soleh yang kita rasa patutlah kan, buat benda-benda yang banyak. Kita solat tahajud, kita solat sunat, kita boleh bagi orang makan, sedekah tengok dekat website yang anak-anak yatim, kita sedekah daripada kita punya akaun kan, tolak buat auto debit, macam-macam amal soleh boleh buat kan, buat baik dengan orang, macam-macam boleh buat. So pada 2 Zulhijjah ataupun 1 Zulhijjah sampai 10 ni, kita ekstra lah sikit macam tu, ataupun kita zikir, kita baca Quran, hafal Quran, cuba buat begitu. Pada 9 Zulhijjah, puasa Arafah. Ni hadis riwayat Muslim 1162. Ini dia. Puasa pada hari Arafah ni daripada dalil yang sahih. Saya berharap ia dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ni Nabi sebut tentang 2 tahun dosa yang dihapuskan oleh Allah Ta'ala. So Nabi sebut dalam hadis yang sahih. So kita naklah, kalau ada kesempatan, cuba puasalah. Puasa pada hari Arafah kan, insyaAllah. Pada hari raya, yang ni nak solat sunat Adha ni kita buat. Cuma solat sunat Adha ni zaman Nabi buat di tanah lapang. Dan dalam hadis Nabi sebut Nabi tak solat tahiyatul masjid lah. Kalau untuk orang kita ni, kita pergi ke masjid, kita tak buat macam sunnah Nabi. Tapi ada yang tempat yang buat macam di Perlis kan, dia buat kadang. Saya tengok dalam YouTube tu, Ustaz
Siapa dia buat di Padang, jadi boleh lah. Kalau buat di Padang tak ada solat tahiyat masjid. Tapi kalau di surau masuk masjid, kena solat tahiyat masjid dululah. Macam tu. Nombor 2, korban ni kita nak buat lah untuk ketua keluarga. Hadis riwayat Tirmizi, ada yang sahih, takbir dan zikir. Kita tengok hadis daripada riwayat Tirmizi ni, bedah korban ni. Hadis ni adalah hadis berstatus hasan. Tidak ada amalan anak Adam yang lebih dicintai oleh Allah pada hari raya itulah, selain daripada menyembelih korban. Maksudnya hari itu, kemuncak amalan yang tertinggi sekali adalah korban lah. So kalau orang tak buat korban, ketua tak buat korban, sayanglah kan, sebab hari yang amalan yang tertinggi pada hari itu. So kita buatlah korban kan, simple lah duit kalau tak ada duit. Kalau kita tak ada duit lagi, kita buat tahun depan kan. Tapi benda tu kena ada dalam niat kita lah, supaya kena adalah benda tu dalam jiwa kita sebagai seorang ketua keluarga kan. 11 hari bulan, hari Ahad ni takbir zikir, kena makan minum. Hari ni hari yang tak boleh puasa. So takbir zikir sama dah sampai ke hari 13. Cuma dalam dalil untuk tamat waktu sebelum maghrib tu, ijma' ulama' ni kita baca kat sini kan. Baca hadis yang hari tasyrik zikir makan minum dulu. Hari-hari tasyrik adalah hari makan minum dan berzikir kepada Allah. Ni hadis riwayat Muslim. So kita kena honor lah hadis ni, dan kita makan, kita berzikir. Kita janganlah hari raya tu buka lagu kuat-kuat kan, kita ganggu orang main mercun. Kenapa nak buat dosa pada hari raya? Kenapa tak ambil benda-benda yang baik kan? Orang sedang beribadat kan, hari yang dibesarkan oleh Allah, hari itulah kita buat dosa kan. Pelik lah maksudnya. Orang tak faham apa yang agama nak dia jadi nak gembira, tapi dia ganggu orang, tak boleh. Kita kena ikut apa yang agama nak kan. So nak dapat pahala yang besar, bagaimana Allah nak bagi kalau kita sendiri masih lagi ingkar Allah kan? Kita macam manusia lah, tapi tak sama Allah dengan manusia. Cuma kita senang tunjuk analogi supaya kita faham. Sebab kadang-kadang kita fikir pelik sikit cara fikir kita ni. Analogi ni, bagaimana orang tu nak bagi kalau kita minta sesuatu pada orang? Bagaimana dia nak bagi kalau kita sakiti orang tu kan? Ataupun kita datang dengan cakap lebih kurang, saya nak ni. Walaupun dia memanglah layak, tapi kita kata apa orang ni nak minta pelik. Jadi kena ada kaedah-kaedah dia kan. Kita mengikut syariat Allah, kita nak jalan yang takwa tadi tu. Kita jangan buat benda yang berdosa untuk kita dapat manfaat yang lain tu, yang hari kebesaran tu kan. Macam tu lah. So nombor 7 ni, hari korban ni yang tamat masa maghrib ni. Dalil berdasarkan ijma' ulama' dan amalan sahabat, antaranya diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Anas bin Malik. Dia berkorban sehingga hari tasyrik. So daripada sahabat ni dijadikan hujah oleh ulama-ulama kita lah. Diterima sebagai pendapat jumhur ulama'. Maknanya majoriti ulama' ambil pandangan ni lah. Waktu korban bermula pada 10 Zulhijjah, selepas solat Ali Adha, hingga sebelum maghrib 13 Zulhijjah. Okey. So saya nak cerita sikit tentang anjuran ni sebagai motivasi lah kepada rakan-rakan yang berkemampuan untuk berkorban. Kita nak cerita tentang ni supaya kita bagi sedikit semangat lah untuk kita berkorban. Biarlah dia jadi benda yang rutin kepada kita. Maknanya tahun depan nak buat korban lagi. Tahun ni dah buat, tahun depan nak buat lagi. Kita tak nak miss. Sebab kan tadi Nabi kata, hari yang amalan yang tertinggi pada hari raya tu hari korban. Berkorban lah. So kenapa kita tak nak buat? Soalan macam tu lah kalau ada duit kan. Macam tu. So anjuran ketua keluarga untuk ibadah korban. Korban adalah amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya tu. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah haiwan korban. Sesungguhnya haiwan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Dan sesungguhnya darah itu akan sampai kepada Allah sebelum ia jatuh ke bumi. Maka redalah dengannya. Hadis riwayat Tirmizi, hadis ni hadis yang sahih. Nombor 2, korban adalah sunnah Nabi Ibrahim. Bapa kepada Nabi kan, Rasulullah SAW tu, next Nabi selepas dia, kalau ikut daripada bloodline Nabi, dia akan pergi pada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail ayahnya adalah Nabi Ibrahim. Sunnah bapa kamu, Nabi Ibrahim tu yang start. Dan kalau kita cinta kan, kita selalu kan dalam lafaz mulut kita kan, kita baca tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah kan, kita selawat atas Nabi Ibrahim kan. Kecintaan kita kepada Nabi Ibrahim lah. Dan inilah antara sunnah yang Nabi Ibrahim kita nak buat tu. Apa lagi hubungan kita dengan Nabi Ibrahim selain daripada banyak lagi lah hubungan lain kalau kita belajar kan. Macam-macam lah Ustaz Nu'man ada cerita tentang syariat Nabi Ibrahim tu kepada syariat Nabi Muhammad ni. Dia ada banyak
persamaan yang sangat banyak lah. Tapi yang kita nampak hari ni, yang terbesar adalah korban lah kan. Kita dengar dalam Quran, kita dengar bagi ceramah kan, Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia kan. Benda ni yang connection kita dengan Nabi Ibrahim. Jadi kita naklah, bila kita ada connection tu, kita naklah buat apa yang Nabi Ibrahim buat. Hadis riwayat Ahmad Ibn Majah disahihkan oleh Albani, Quran, Nabi sebut kat atas ni kan, sunnah bapa kamu Ibrahim. Nabi kata macam tu lah. Sunnah ni, sunnah korban ni. Korban disyariatkan untuk menghidupkan sunnah pengorbanan Nabi Ibrahim ketika hampir menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nombor 3, hukum dan galakkan korban bagi yang mampu. Barang siapa yang punya kemampuan tapi tidak menyembelih korban, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami. Kalau tengok pada hadis ni ada yang hasan. Maknanya macam sunnah yang sangat-sangat dituntut begitu. Tak sampai wajib lah maksud dia. Tapi ni ada ancaman kat sini kan. Jadi kita ni sebagai seorang Islam yang ada duit lah kan. Kalau kita memahami daripada konteks hadis tu, kita tak naklah termasuk daripada ancaman Nabi ni. Kalau kita mampu tapi tengok apa Nabi ancam. Dia kata jangan dekat dengan tempat solat kami. Jangan datang. Maknanya ancaman tu sangat-sangat keji lah bagi kita yang tak buat ni, kita rasa kan macam tu. Jadi maknanya adalah rasa-rasa malu lah kepada Nabi untuk kalau kita tak buat lah, kalau kita mampu. So kalau yang berkemampuan, insyaAllah kita buat lah. Maknanya kita buat lah insyaAllah kan, kita buat begitu. Kita buat lah insyaAllah. Okey, kita pergi pada checkpoint. Ini saya ingat slide last untuk topik Zulhijjah ni. Jadi kita buat summary sikit lah checkpoint nombor 2 ni, dekat ilmu sebab nak ulang-ulang baliklah apa yang kita sebut tadi. Pertama, ambillah peluang meraih pahala dan menghidupkan sunnah sahih pada 1 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah. 13 lah sampai hari tasyrik tu kan. 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari terbaik dalam setahun. Kena ingatlah, patutnya kita menanti-nanti hari terbaik, 10 hari terbaik dalam tahun Islam ni. Kan 10 Zulhijjah tu, 1 hingga 10. Maknanya kita prepare diri kita kan. Nombor 2, amal soleh yang sangat dicintai Allah pada 10 hari ini. Jadi kita buatlah banyak amal soleh. Mana-mana orang yang serokok, berhentilah dalam 10 hari ini. Mana-mana yang jarang wangi untuk lelaki kan, biarlah keadaan kita tu kemas, wangi, sunnah lah. Kalau ganggu orang tu jangan ganggu. Kalau solat tu lebihkan solat sunat. Kita buat benda yang lebih lah dalam lagi kerja kan, boring-boring dalam train, dengarlah Quran kan. Ataupun yang baru nak start, cubalah walaupun mengangkat, cuba baca. Yang dah laju sikit ataupun yang mengangkat nak cuba hafal Quran, cubalah hafal Quran masa tu. Mana tahu amalan-amalan kita start buat 10 hari pertama ni, dia melekat dengan kita kan. Dia melekat sedikit-sedikit berterusan, lama-lama jadi benda yang rutin. Dan insyaAllah benda tu yang boleh bagi bekal kita selepas mati. Jangan lepaskan peluang beramal. Bukan semua diberi kesempatan kan. Tahun depan ada lagi kan, cubalah kita buat. Dan saya faham, dan saya sendiri, kita ni semua manusia lah. Saya bagi motivasi ni, semangat ni supaya kita cuba, satu, dapat awareness lah kan. Nombor 2, kita cubalah rasa macam nak buat lah, rasa ada semangat, bersemangat sikit dalam agama kita dah. Allah yang suruh, Nabi yang bagi tahu. Takkan kita tak nak? Kata kita tak nak, takkan perangai kita, perasaan kita biasa, lara, relax. Tak maulah kan. Kita nak bila Allah yang Nabi bersemangat, kita naklah ada bersemangat tu, walaupun tak setinggi semangat Nabi. Laksanakanlah ibadah-ibadah utama yang disyariatkan. Pertama, puasa sunat, terutama pada 9 Zulhijjah tu kan. Pada hari Arafah tu kan, yang 2 tahun dosa dihapuskan tu. Korban ni yang saranan saya lagi lah kepada lelaki, ketua keluarga, buat korban. Cuba buat korban zikir dan takbir. Yang kita banyak berzikir, banyak takbir. Jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Tapi ini hari tasyrik pun berzikir takbir. Jangan ganggu orang. Zikir ni walaupun benda yang agama ni kadang-kadang kita melampaui batasan. Kita tak nak. Kaedah dia bagaimana ni? Tengok cara Nabi. Nabi kalau Nabi zikir perlahan, kita zikir perlahan. Jangan buat melampaui batasan. Solat sunat hari Adha, solat sunat, pergilah di masjid surau ke pergi. Jaga sunnah adab korban. Yang ni lah daripada 1 hingga 10 kan. Sehingga sembelih tu lah, tidak potong kuku rambut lah. Sebab kalau ikut hadis ni, memang hadis ni sangat-sangat tuntut tu tidak buat lah. Macam tu. Okey. Saya rasa untuk sesi ni sampai sini saja, insyaAllah. Harap-harapannya dapatlah manfaat kepada rakan-rakan dan sedikit sebanyak bolehlah tengok balik slide rakaman ni. Dan ambillah manfaat kan. Kita cubalah untuk diri kita ni ambil memahami ataupun
Kalau yang belum start, kita start lah untuk tahu yang 10 hari pertama, yang hari yang terbesar dalam agama adalah 10 hari Zulhijjah yang akan datang ni. Dan kalau malam 10 malam yang terbaik adalah malam bulan Ramadan, begitu. Jadi kita dah tahu dan kita cubalah. Kalau dalam ni ada tip-tips kan yang Nabi beritahu tentang suruh banyakkan amal soleh, suruh puasa, dan kita cuba buatlah sedikit. Jangan buat banyak. Jangan buat banyak. Kita buat sedikit berterusan. Kita buat sedikit berterusan begitu. Ikut saranan Nabi, Nabi suruh sedikit berterusan begitu. Yang mananya dah banyak sekarang sebelum masuk bulan Zulhijjah, dia tambahlah sikit. Tapi berterusan maknanya kepada kadar dia. Tapi macam kita ni orang biasa kan. Kita janganlah pergi buat banyak, nanti boring, nanti betul tak lekat. Kita nak benda yang untuk lekat tu. Sebab tu Nabi kata sedikit berterusan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.